Kau ingat gunung yang tinggi-tinggi tu view dia cantik sangat ke? Gunung ni tak tinggi tapi view dia boleh buat kau tenganga tau. Sini, geng Geo nak story. Inilah dia Gunung Chimborazo. Gunung ni bukan calang-calang. Dia sebenarnya gunung berapi tak aktif yang berdiri megah setinggi 6,263 meter dan paling tinggi kat Ecuador. Yang menariknya, walaupun Everest paling tinggi, tapi puncak Chimborazo sebenarnya paling jauh dari pusat bumi. Sebab dia duduk kat garisan khatulistiwa yang membonjol keluar. So, dialah tempat paling dekat dengan matahari dekat bumi ni. Okey, sekarang kenapa orang panggil dia puncak di atas kepulauan awan? Dekat khatulistiwa ni geng, lapisan awan biasanya terbentuk antara 1,500 ke 4,000 meter je. Tapi Chimborazo ni tinggi dia menjulang 2 kali ganda daripada awan. So, nampaklah awan tu dekat bawah dia. Awan yang datang hasil angin lembap dari lautan Pasifik tu akan berkumpul kat lereng gunung dia. Lepas tu nampak macam lautan putih yang bergulung. Dan suasana kat puncak pula memang rare. Bila kau sampai atas, seolah-olah kau berdiri atas awan. Memang another level untuk healing ni geng. Ditambah pula, kalau view matahari terbit tu memang lawa gila. Sebab sinar matahari tu dia tembus dari bawah lapisan awan dan seluruh gunung akan menyala warna keemasan. Ramai juga pendaki kata naik Chimborazo ni bukan untuk hiking semata-mata, tapi dia punya rasa tu macam kita sentuh langit tu. So geng, kalau orang cakap puncak di atas kepulauan awan, itu bukanlah perumpamaan puitis, tapi realiti yang ada dekat Chimborazo. Dapat something?